Hai semua, apa khabar? Okey, hari ni kita nak buat satu sesi santai tapi padat dengan ilmu. Kita akan cuba faham satu topik penting dalam pemasaran dengan cara yang lebih kreatif. Bayangkan kita ada sekeping kertas kosong depan kita dan kita akan lukis sama-sama satu peta minda macam doodle skate untuk faham apa itu persekitaran pemasaran. Dah sedia? Jom kita mula. Okey, benda pertama sekali kat tengah-tengah kertas kita ni, jom kita lukis satu gelembung besar. Inilah tajuk utama kita, persekitaran pemasaran. Senang cerita, ia adalah semua benda kat luar sana yang boleh bagi kesan pada bisnes kita, sama ada baik atau buruk. Apa tujuannya kita kaji benda ni? Simple je, untuk kita nampak mana satu peluang yang kita boleh rebut dan mana satu ancaman yang kita kena elak. Contohnya macam kafe kan? Peluangnya mungkin sebab ramai orang kerja dari rumah. Ancamannya pula harga biji kopi dunia naik. Macam itulah. Baik, dari gelembung besar tadi, kita akan tarik dua dahan utama. Sebab dalam pemasaran ni, ada dua dunia yang kita kena faham betul-betul. Satu dipanggil persekitaran mikro dan satu lagi persekitaran makro. Dua-dua ni lain tapi saling berkait. Jadi apa beza dua dunia ni? Macam ni, persekitaran mikro ni bayangkan ia macam jiran-jiran terdekat syarikat anda. Benda yang dekat yang kita boleh berinteraksi, yang kita ada sikit sebanyak kawalan. Tapi persekitaran makro ni pula macam cuaca. Ia kuasa yang lagi besar yang bagi kesan pada semua orang. Kita tak boleh kawal cuaca kan? Kita cuma boleh bersedia je. Okey, jom kita fokus kat dahan pertama dulu. Kita zoom in sikit kat dunia mikro ni. Kita nak kenal pasti siapa sebenarnya jiran-jiran yang berurusan dengan syarikat kita hari-hari. Dalam dunia mikro ni, ada 6 pelakon utama yang kita kena lukis dalam peta minda kita. Setiap satu ni ada peranan dia yang tersendiri dalam ekosistem bisnes. Jom kita tengok satu-satu. Kita mula dari dalam rumah dulu, iaitu syarikat itu sendiri. Ini bukan pasal jabatan pemasaran je tau. Ini pasal semua orang, bahagian keuangan, R&D, HR. Kena ingat, semua kena sekepala dan bekerjasama. Kalau tak, marketing seorang-seorang je takkan ke mana. Seterusnya, pembekal. Mereka ni penting gila. Ibaratnya, diorang ni yang bagi kita nyawa. Yelah, kalau tak ada bahan mentah atau komponen dari diorang, macam mana kita nak hasilkan produk kan? So, hubungan baik dengan pembekal ni memang kritikal. Lepas tu, kita ada saluran pengedaran. Ini orang tengah kita. Rakan-rakan kongsi yang tolong kita bawa produk dari kilang terus ke tangan pelanggan. Fikirkan pasal pemborong, kedai-kedai runcit atau abang-abang rider tu. Diorang ni jambatan penting antara kita dengan pembeli. Dan semestinya, pelanggan. Inilah jantung bisnes kita. Tanpa diorang, tak wujudlah bisnes kita kan? Dan pelanggan ni ada macam-macam jenis. Ada yang individu macam kita ni. Ada syarikat lain. Ada agensi kerajaan. Sampailah ke pasaran antarabangsa. Kena faham setiap jenis ni. Jangan lupa pula, kita ada pesaing. Dalam mana-mana bisnes pun, kita tak main sorang-sorang. Tengok je servis pengantaran makanan. Semua berlumba-lumba bagi promo kan? Kena sentiasa tengok apa pesaing buat, bukan untuk tiru, tapi untuk jadi lebih baik dari dorang. Dan yang terakhir dalam mikro, kita ada masyarakat atau publics. Ini merujuk kepada mana-mana kumpulan yang boleh bagi impak pada syarikat kita. Contohnya macam pihak media, aktivis, komuniti setempat. Reputasi syarikat banyak bergantung pada hubungan baik dengan mereka ni. Okey, nampak tak? Peta minda kita dah mula nampak rupa. Jom kita gerak ke dahan kedua. Kita masuk dunia makro. Yang ini pula adalah kuasa-kuasa besar kat luar sana yang boleh cipta ombak besar. Sama ada ombak peluang ataupun ombak ancaman. Sama macam mikro tadi, dalam dunia makro ni pun ada 6 kuasa utama. Kita akan tambah satu persatu dalam peta kita. Ingat, kuasa-kuasa ni kita tak boleh kawal. Tapi bila kita faham, kita boleh merancang dengan lebih bijak. Pertama, demografi. Ini pasal kajian populasi manusia. Benda-benda macam umur, jantina, lokasi, semua ni boleh ubah pasaran. Contohnya, bila penduduk satu negara tu makin ramai warga emas, tiba-tiba je permintaan untuk produk kesihatan, pakej pelancongan santai atau gadget mesra pengguna pun meningkat. Nampak tak? Seterusnya, ekonomi. Yang ni pasal duit dalam poket orang ramai. Bila kos sara hidup makin tinggi, orang pun akan ubah cara berbelanja. Mungkin kurang makan kat luar, lebih banyak masak kat rumah. Jadi sebagai pemasar, kita kena peka. Mungkin boleh tawarkan produk pak jimat atau pak keluarga. Ketiga, alam semula jadi. Sekarang ni, isu kelestarian, isu hijau ni dah bukan pilihan. Ia satu kemestian. Pengguna pun makin sedar. Ini sebenarnya buka banyak peluang baru. Fikirkan jenama yang guna bahan kitar semula atau syarikat yang kurangkan plastik. Ini bukan je baik untuk planet, tapi baik juga untuk imej jenama tu.
Okey, sekarang kita sentuh kuasa yang paling dramatik, teknologi. Cuba fikir sekejap macam mana internet, telefon pintar, AI dah ubah cara kita hidup. Teknologi boleh cipta satu industri baru macam e-hailing dalam sekelip mata dan pada masa yang sama boleh buat bisnes lama terus tak relevan. Lepas tu, kita ada persekitaran perundangan. Anggap je ini macam peraturan permainan yang ditetapkan oleh kerajaan. Setiap bisnes kena patuh pada undang-undang persaingan, perlindungan pengguna dan macam-macam lagi. Kena main ikut rules, senang cerita. Dan akhir sekali, kuasa sosial dan kebudayaan. Ini pasal nilai dan cara hidup masyarakat. Contoh paling senang, trend gaya hidup sihat yang makin popular. Tiba-tiba semua orang nak cari makanan organik, nak masuk gym. Pemasar yang bijak akan nampak perubahan budaya macam ni dan ikut serta. Wah, peta minda kita dah nak siap. Kita dah faham dunia mikro yang dekat dengan kita dan dunia makro yang lebih luas. So, soalan paling penting sekarang, bila dah tahu semua ni, apa syarikat patut buat? Sebenarnya bila berdepan dengan semua faktor ni, syarikat ada dua pilihan strategik yang utama. Dua cara untuk bertindak balas. Jom kita tengok apa dia. Pilihan pertama, jadi reaktif. Maksudnya, syarikat cuma anggap persekitaran ni tak boleh diubah. Jadi diorang cuma perhati dan adjust bila perlu je. Pilihan kedua, yang lebih berani, jadi proaktif. Syarikat proaktif ni tak duduk diam. Diorang akan ambil tindakan untuk cuba ubah keadaan tu untuk cipta peluang bagi diri sendiri. Dan ini dia rumusan keseluruhan peta minda kita dalam satu jadual yang mudah. Nampak jelas kan beza mikro dengan makro? Satu pasal benda dekat yang kita boleh urus, satu lagi pasal benda luar yang kita tak boleh kawal. Mikro ni pasal kerja harian, makro pula pasal perancangan jangka panjang. Jadi, lepas kita dah sama-sama lukis peta minda ni, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan. Bukan untuk bisnes je tau, tapi untuk diri kita sendiri. Dalam hidup ni, bila berdepan dengan perubahan, adakah kita ni jenis pemerhati yang hanya bertindak balas atau kita ni jenis pengubah yang proaktif cipta masa depan kita sendiri? Fikir-fikirkan.